Jam ni boleh reply wasabi ke bro? Malangnya bro, dia tak boleh reply wasabi lah dia. Tapi kau jangan risau sebab dia ada banyak lagi features-features lain yang menarik. Contohnya kau boleh call orang, angkat call orang, suara pun clear. Jom aku tunjuk kau ada banyak lagi features-features yang menarik. Wasabi tu kau reply melalui phone je lah kan. Dan ni contoh dia, kau boleh check notification lah apa yang masuk dekat phone kau. And then dia boleh check kau punya sleep goal. And then kau boleh check kau punya BPM, heart rate kau berapa. Dan untuk running pun ada features dia. So memang sesuai untuk orang yang berlari juga. Dan yang aku suka pasal jam ni, kalau kau tengok dia ada AI voice. Jadi kau tap je macam ni, help me to call Alip. Yes, ni contoh sajalah. Jam ni juga ada find phone. Jadi kalau phone kau hilang, kau tak jumpa, kau lupa kau letak mana, kau just tap je. Nampak bunyi kat mana? Kat sini. Nasib baik aku perasan. Ada banyak lagi features-features lain yang menarik. Antaranya dia boleh jadikan speaker. And then kau boleh check hari ni cloudy ke tak. Satu lagi yang aku suka pasal jam ni, kau boleh custom wallpaper. Contoh macam dekat sini apps dia, kau buka dah fit ni. And then kau boleh custom lah macam-macam wallpaper. Wallpaper apa pun kau nak pakai. Macam aku pilih dino ni. Sebab dino ni nampak sangat lawa dan dia bergerak-gerak. Dan lepas kau pilih, kau apply, tunggu beberapa saat, dia akan automatically bertukar. Alright guys, aku memang recommend gila smartwatch ni untuk korang. Sebab harga dia murah, especially untuk yang running, untuk yang budget low, this smartwatch aku recommend gila. Ingat, biar menyesal beli, jangan menyesal tak beli. Sebelum stok habis, baik kau tengok beg kuning ni, berapa harga yang korang dapat.